Awak, boleh tak kalau saya nak kerja? Saya sembunyilah. Habis saya tak ada perasaan. Perasaan. Habis. Ya, fine. Cukup makan, cukup bagi duit, nafkah cukup. Aku mau sebenarnya ada peneman yang memeluk jiwa aku, yang meneman aku sampai biru. Oksikan saya buat apa lagi? Saya keluar rumah pagi-pagi untuk family kita. Aku akui, kau seorang isteri yang baik. Cuma keadaan sekarang ni, aku lebih memilih diam. Aku tak nak susahkan kau. Aku nak biar aku je yang menjadi solusinya. Saya nak awak faham. Mungkin saya akan diuji dengan kewangan. Seberat apa pun beban di bahumu saat ini, entah seberat apa pun di fikiranmu sekarang, semoga Allah kuatkan, mampukan dan mudahkan segalanya. Semoga semuanya yang baik-baik untuk dirimu.